يقول تعشوا ولو بكشف من حشف فإن ترك العشاء محرما أي يجلب الهرم وهو الضعف في الجسد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah petang walaupun cuma sedikit daripada kurma kering, kerana meninggalkan makan petang itu ataupun al-asya itu akan menyebabkan badan menjadi lemah. العشاء ما يتناول بعد الزوال، ما يتناول بعد الزوال يسأل له عشاء، وما يتناول من الطعام قبل الزوال يقال له غداء. فمن نصف الليل إلى الزوال ما يتناول في هذا الوقت يقال له غداء، من الزوال إلى نصف الليل ما يتناول يقال له عشاء. وما كان العرب يعرفون إلا غداء وعشاء، وجبتين في اليوم والليلة. Makanan yang dimakan pada separuh awal siang dinamakan sebagai al-ghada, dan makanan yang dimakan pada separuh akhir siang itu dinamakan sebagai al-asya. Pada hari ini mungkin kita terjemah al-ghada ni sebagai makan tengah hari, al-asya sebagai makan malam. Tapi orang Arab pada zaman dahulu mereka cuma makan 2 kali sahaja sehari. Maka segala makanan yang dimakan daripada tengah malam sampai tengah hari, maka itu dipanggil al-ghada. Dan makanan yang dimakan bermula daripada tengah hari sampai ke tengah malam, itu dipanggil al-asya. Maka itu amalan orang Arab pada zaman dahulu, mereka cuma makan 2 kali sahaja dalam sehari. ولم يزل بعضهم في البادية إلى الأوقات القريبة يتغدون في أول النهار ويتعشون آخر النهار، وذلك أقرب للصحة. Masih ada sebahagian bangsa Arab di pedalaman yang mereka masih mengekalkan adat ini. Mereka makan, pertama mereka makan pada awal siang, pada awal pagi dinamakan al-ghada, dan kemudian al-asya itu makan malam mereka itu mereka makan pada penghujung siang. Maka mereka makan pada awal siang dan pada hujung siang. Maka itu kalau diikutkan lebih bagus untuk kesihatan kita sebenarnya. فإذا كان تركه العشاء وهو ميسر له يؤثر في قوته ويقرب له المهرمة فينبغي أن يتجنب ذلك ويقول يأخذ ما تيسر ولو كف من حشف يعني تمر يابس. Kalau seseorang itu ada makanan untuk dimakan, dan kalau dah dia tak makan petang itu, dia meninggalkan al-asya itu, makan yang petang itu akan menyebabkan dia menjadi lemah, dia susah untuk beribadah, dan makanan tu memang dia ada sebenarnya makanan untuk dimakan, maka janganlah ditinggalkan makan. Kata Nabi, makanlah walaupun segenggam kurma kering, makanlah, kata Nabi. في رواية أن ذلك شيء مسقمة أي مدعاة للسلام. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, meninggalkan al-asya ataupun makan petang itu akan mendatangkan penyakit, kata Nabi. فإذن قال لا ينبغي أن يتعاطى الإنسان من الأمور ما يضعف قوته ولا ما يعجل هرمه، لأن البدن مركب للروح تطيع الله به وتنفذ أوامره في الحياة. Daripada sini para ulama mengeluarkan kaedah bahawa kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang hasilnya akan menyebabkan badan kita menjadi lemah ataupun mempercepatkan penuaan badan kita. Badan kita ni, kesihatan badan perlu dijaga sebaiknya, kerana badan inilah kita akan gunakan untuk mentaati perintah Allah di dunia ini. ولهذا حرم علينا كل ما يضر صحة البدن ضررا بينا واضحا حرم علينا تناوله، وكذلك حرم علينا
أن نعتدي على شيء من أعضائنا أو نقطعها بغير ضرورة. Oleh kerana itu haram hukumnya jika seseorang itu makan makanan yang akan memberi mudarat yang jelas kepada badannya, ataupun seseorang itu dengan sengaja melukai tubuh badannya tanpa sebab ataupun memotong badannya tanpa sebab, maka itu adalah haram untuk dilakukan.